Weh, Tam, gua tengah panas ni. Apa cerita ni, Tam? Awak nuat duk kata melalak pula ni. Tak boleh macam ni. Mana boleh kata rakyat melalak? Lah, Pak Dollah pun termakan hasutan juga rupanya. PMX bukan kata kat semua rakyat. Pak Dollah salah faham dah ni. Sebab tu jangan fikir guna emosi, guna akal. Dok lah kami semua tengah marah pasal kes pijak Quran, tiba-tiba nuat pi kata kami melalak. Tak kena macam tu, Tam. Mana boleh? Pak Dollah baca betul-betul apa yang PMX tulis tu. Ni saya tunjuk kat Pak Dollah. Dia kata melalak tiada tindakan tidak menjadikannya benar. Faham tak maksud tu? Perkataan melalak itu ditujukan kepada yang duk tuduh kerajaan tak ambil tindakan. Itu dah jadi fitnah dah tu, Pak Dollah. Fitnah jahat saja nak bagi gaduh bab 3A. Oh, aku tak perasan lah bab dia tulis yang melalak tiada tindakan tu. Aku tak baca pun tulisan tu. Aku dengar walaupun cerita je PMX ni kata rakyat melalak bab pijak Quran tu. Pasal itulah. Duk dengar orang cakap je. Tak tahu betul ke tak. Lepas tu duk pergi sebarkan fitnah tu kat orang lain pula. Lepas tu main sembang kata pejuang Islam bagai. Lah ni Pak Dollah nak dengar tak cerita yang betul. Saya nak cerita fakta je Pak Dollah. Kalau saya cerita, kena fikir dengan fikiran yang waras. Jangan guna emosi. Ceritanya macam ni, kes ni bermula minggu lepas hari Selasa, 24 bulan 2. Budak tu pergi upload konten pijak Quran tu. Lepas tu ada orang report polis. Esok harinya tak sampai 24 jam, kena tangkap dah budak tu. Jadi kat mana yang tak ambil tindakan ni Pak Dollah? Dia disiasat di bawah 3 seksyen berbeza. Alah, tangkap aja lah tu. Sembang aja lah hampa ni. Bila nak dakwa ni, Tam, kau hampa saja nak bagi kami ni relax, lepas tu hampa lepas lah dia tu. Tak boleh kata macam tu Pak Dollah. Sabarlah. Sebab tu saya kata jangan guna emosi, guna akal fikiran. Dia disiasat di bawah 3 seksyen berbeza. Yang pertama, seksyen 298 Kanun Kesaksaan, di bawah kesalahan penghinaan agama boleh kena penjara sampai 1 tahun tu. Yang kedua, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ni boleh dihukum penjara sampai 2 tahun ni Pak Dollah. Tahun 2024 Kementerian di bawah YB Fahmi dah pindah akta ni supaya denda naik sampai RM500,000. Dulu RM50,000 je. Yang ketiga, dia sedang disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 yang boleh kena penjara minimum 3 tahun, maksimum 7 tahun. Tu dia lama noh. Tapi lama mana nak siasat ni, Tam? Nak tunggu apa lagi? Dakwa je lah terus. Lepas tu hukum terus bagi kena penjara. Kita ni nak dakwa orang untuk 3 akta berbeza ni kena siasat betul-betul Pak Dollah. Bukti kena kukuh, hujah kena kuat. Bukan boleh main dakwa macam tu je. Kalau kita dakwa tergesa-gesa, dia pun akan ada peguam. Nanti kalau kita kalah dakwa kat mahkamah sebab bukti tak cukup ke Pak Dollah, rasa rakyat nak maki kerajaan tak? Betul juga noh. Payah juga jadi kerajaan. Bila hang cerita baru aku faham. Kalau siasat betul-betul orang komplain kata lambat. Kalau laju sangat nanti bukti tak cukup, hujah tak kuat. Kalau dia terlepas, kerajaan juga kena maki. Sebab tak kena lah. Okey, tak faham dah lah. Ya ni Pak Dollah, dengar sendiri ucapan PMX ni. Ingat, dengar dan fikir guna akal, bukan guna emosi. Kita manusia, Allah bagi akal, kita guna. Maklum, ada yang bertanya tadi beberapa orang, mengapa kita tidak tegas dalam tindakan terhadap langkah-langkah yang menimbulkan kusutan dan pelanggaran hukum, penghinaan agama. Saya ingin jawab, dan saya jawab sudah berulang kali. Negara ini negara hukum. Kita tidak boleh ketepikan dasar tuntutan undang-undang dalam tindakan. Islam agama persekutuan, dan kita tidak boleh pandang ringan terhadap apa unsur penghinaan, bukan saja terhadap Islam, terhadap agama-agama di negara kita, untuk menjaga keharmonian ini. Sebab itu bila ada umpamanya laporan mengenai penghinaan menjijak Al-Quran, siapa kata tidak ada tindakan? Ada. Jangan tunjuk kita gopoh dan tidak sabar. Polis sudah ambil tindakan, telah menangkap yang berkenaan, kemudian lakukan siasatan, apakah dia siuman atau tidak. Jangan kita buat hukuman. Kenyataan yang pertama yang jelas apa? Tidak boleh sama sekali mengizinkan sesiapa sahaja untuk menghina Al-Quran, apalagi menjijak. Langkahnya apa? Langkahnya ikut proses undang. Apakah belum diambil? Sudah ditangkap orang itu, kemudian disiasat. Mana boleh kita hukum? Sebab tu di antara karya yang saya minta dipopularkan, dihebah, ialah Du'atun la Khudah. Saya ingat lagi oleh Imam Hasan Hudaibi. Kita ini pendakwah, bukan penghukum. Penghukum itu tugas qadi dan hakim. Tindakan diambil, tapi sebelum hukuman hakim akan tanya, dia ini wajar di universiti atau di Tanjung Rambutan, umpamanya. Sebab itu saya kata jalur hukum. Tapi saya lihat ada reaksi tidak sabar. Oh, nampak tolak ansur. Saya tidak tolak ansur sama sekali. Kita harus tegas. Sama juga yang dirasakan oleh kalangan lain.